Video tutorial Geografi Tingkatan 3 Kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. Namun aktiviti manusia sering menjejaskan kelangsungan hidup mereka. Antara kegiatan manusia yang memberi kesan ialah pembalakan. Apabila hutan ditebang secara berlebihan, habitat semula jadi haiwan akan musnah. Mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Seterusnya ialah pengkuarian. Aktiviti kuari menyebabkan pencemaran bunyi yang boleh mengganggu ketenteraman hidupan liar. Pembinaan empangan juga memberi kesan kerana kawasan hutan akan ditenggelami air sekaligus menjejaskan rantai makanan. Kegiatan pertanian yang meluas, terutama pembukaan ladang kelapa sawit, menyebabkan kawasan hutan semakin berkurangan. Tidak ketinggalan, pengangkutan dan perhubungan seperti pembinaan jalan raya di kawasan hutan menyebabkan banyak haiwan liar menjadi mangsa kemalangan jalan raya ketika melintas. Mari kita jawab soalan yang diberikan. Padankan hidupan liar yang diancam kepupusan di Malaysia dengan kegiatan manusia. Pertama, orang utan. Jenis kegiatan manusia yang mengancam hidupan ini ialah penerokaan hutan untuk tujuan pembalakan di Sabah dan pemburuan haram. Seterusnya, gajah pigmi. Penerokaan hutan untuk pembukaan ladang kelapa sawit dan getah serta pemburuan haram untuk mendapatkan gading mengancam hidupan ini. Penyu pula diancam dengan aktiviti penambakan pinggir laut serta pemburuan haram untuk mendapatkan telur, daging dan cangkerang. Akhir sekali, badak Sumatera menghadapi aktiviti pemburuan haram untuk mendapatkan tanduk bagi tujuan perubatan. Kesimpulannya, faktor yang menyumbang kepada ancaman hidupan liar ialah pemburuan haram dan penerokaan hutan secara berleluasa. Jika masalah ini tidak dibendung, flora dan fauna negara kita akan terus terancam dan mungkin pupus pada masa hadapan.